Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera bertemu lagi saya Zaza. Kali Zaza bersama husband, iaitu suami Zaza. Dia cahaya dia terisi sikit. Muka bercahaya. Bercahaya. Berada di sini, iaitu di atas kapal. Kami berada di atas kapal, iaitu kapal yang sudah ada sejak 1528. Sana. Kapal ni, nama dia Kampung Pasar Api, merupakan tempat paling awal di bahagian Datuk. Kampung ini dapat pintu masuk dia, pelayan kapal Selat Melaka bahagian tradisional. Kan orang Melayu Perak telah mempunyai sistem rumah api sendiri sejak tahun 1528 atau mungkin lebih awal, walaupun saya okey, kepada anda semua boleh baca kat sini. Itu kemudian mengenai rumah api yang lebih moden menggunakan sisi pada tahun 1845 di tengah Datuk dan dekat sana. Okey. Fakta bahagian Datuk lah. Okey. Dekat sana kita boleh naik lagi, jom. Kita Zaza dan husband serta family yang lain. Okey, budak ini juga turun naik atas kapal. Okey, disebabkan budak itu agak hantar. Okey. Kita lihat di bahagian Datuk. Okey, ada masjid terapung di sana. Ini dah masjid terapung. Okey, antara masjid terapung yang ada di Perak. Selain ada di Pulau Pangkor, Lumut. Okey, keadaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Daripada atas. Assalamualaikum. Okeylah. Kami nak jalan-jalan dulu di atas kapal ni. Kita jumpa biasanya. Jangan lupa terus subscribe, like, share, komen YouTube kami. Tanda, salut.